tempat dia bagi-bagikan tempat dia isap dadah, tempat dia minum ketuk. Jadi seolah-olah ruang lingkup perbicaraan kelompok tu. Hari ni 1 bulan Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada separuh je petang ni kita jumpa. Separuh lagi tak tahu. Tadi ada motor tadi. Pukul 4 lebih, pukul 3 lebih tadi. Ada sebutir motor yang mengganggu lembu ni. Yang nak kena curi. Dia ada sistem kecurian lagi hari ni. Untuk pendanaan tu. Anak mat panglima tu. Peguam. Pasal individu kata angah ni tadi ni. Puan Megu Sedik ni. Dia ada satu ruang lingkup dekat situ. Yang tempat dia orang ni buat tempat penjualan dadah ni sebagai mahkamah. Cara dia untuk dia menjatuhkan hukuman. Untuk kaedah-kaedah pengedaran dadah tempatan dengan kebangsaan tu. Dia ada teknik-teknik dia pula tu. Kalau kita tengok, kalau kita dengar, kalau kita dapat amati, memang ada menarik sangat. Macam mana dia punya skop tu untuk dia orang mencuri. Berkelompok dan berterusan. Melibatkan imam, geng-geng sekretariat Persekutuan Arab ni. Macam mana dia colik berterusan. Yang kata untuk perempuan tu, dia kan bawa saya ni mencerigakan kawan tu. Tak apa. Tapi dia nak cipta ruang dekat situ. Ada seorang lagi, satu grup lagi. Untuk dia orang dekat dengan perempuan tu, bini saya tu. Motif dia dekat situ. Itulah motif. Bawa barang salah tu juga. Mana-mana. Seorang ni kawan body. Jadi salah dekat situ. Macam mana? Dalam sistem gaji yang kita orang terima ni. Kita ni menerima rasuah dekat situ. Yang duit yang kita orang dapat ni nak kena serah dekat dia. Kat dia orang tu. Separuh je ni. Mana lagi separuh ni? Sebab dia orang ni dalam sistem tunggu rezeki. Rezeki itu sampai. Dalam penentuan penungguan rezeki itu tadi.